Apa yang anda patut buat bila anda rasa macam anda ni ada gout, jadi mungkin anda lebih daripada sekali, mungkin bahagian kaki, tumit, ibu jari kaki, rasa bengkak ataupun dekat lutut kan, rasa bengkak, nampak bengkak tu rasa perit-perit. Jadi macam mana nak confirm benda tu gout kan. Jadi ada cara dia lah kan, ada cara dia dan saya akan kongsikan juga macam mana anda nak selesaikan. Okay, simple saja anda pergi klinik. Paling senang ialah pergi klinik, jumpa pegawai perubatan, doktor lah dan doktor biasanya dia akan cadangkan buat ujian darah lah. Ujian darah untuk sahkan berapa, kata mungkin tahap asid urik itu tinggi yang jadi punca. Tapi ada juga 10% kes yang mana asid urik tak tinggi tapi kena gout. Okay? Okay, so kita tengok pula macam mana nak buat. Okay, maksudnya asid urik tinggi ke, asid urik rendah ke, kalau kena gout maksudnya berlaku radang. Jadi apa yang anda boleh amal secara semula jadi, maksudnya produk berdasarkan semula jadi, saya boleh cadangkan beberapa, contoh macam omega 3, alfalfa, B-complex, polyphenol blend. Anda boleh amalkan juga vitamin C, Bikisel, zinc. Anda boleh amalkan juga vitamin E. So banyak option sebenarnya. Cuma kadang kita nak beli di farmasi, kita tak tahu mana paling bagus. Kita nak bandingkan antara produk ke produk pun kita tak pandai. Jadi saya dah berpengalaman dalam bab gout ni lebih pada 12 tahun. Kita hanya gunakan produk yang semula jadi saja dan teknik pengambilan yang insya-Allah boleh bagi kesan yang segera. Jadi boleh dapatkan di link bio saya ataupun dekat bahagian description.